Xiaomi kan, dia dah tahu aku dah kahwin, dia bukan hantar jam ni untuk aku, dia hantar jam ni untuk bini aku. Ya betul, pada aku Watch S4 41mm ni simple, elegant but still a smart watch. Display dia guna 466x466 resolution, 352 ppi, so image dia nampak nice and sharp. Dia guna 60Hz panel yang boleh sampai 1500 nits, so bawah matahari pun boleh nampak dengan jelas. Berat dia cuma 32 gram dan ketebalan cuma 9.5mm, so memang saiz jam biasa je. Yang best pasal watch ni sebenarnya bateri dia yang boleh tahan sampai 8 hari dengan light usage tau. Untuk health monitoring aku suka ni sebab dia one click screening, so tak perlu tekan satu-satu lagi. Ini memang aku suka. Dia ada in-depth sleep tracking and jam ni rated sampai 5 ATM ataupun 50 meter. Sunset Gold Edition ni memang nampak elegant and dekat crown ni actually ada real lab grown diamond tau. So kalau korang pergi running ataupun pergi swimming pun dia boleh nampak glamour juga. Tapi jangan risaulah, strap dia actually korang boleh beli yang lain and nak tukar dia pun senang je. Jam ni juga boleh jadi remote untuk ambil gambar, rekod suara, cari phone and NFC payment pun ada support juga. So korang boleh bayar apa-apa pun pakai jam ni je. Jam ni juga running on HyperOS 3 tau, antara device Xiaomi yang paling awal guna OS ni. Watch S4 41mm ni support lebih 150 jenis aktiviti, so tak perlu risau. Macam-macam watch face korang boleh download and semua ni korang boleh dapat dalam harga around RM500 je.